Assalamualaikum tuan-tuan. Depan Harid ada sebuah Mercedes-Benz W205. Yang ini C200. Yang ini special sikit tuan-tuan. Biasa kita dengar Avantgarde. Tetapi tuan-tuan, yang ini adalah AMG Line. Mana nak dapat? Memang susah nak dapat. Yang ini 2000cc tahun 2015. Tuan-tuan tengok lampu facelift dia. Cantik. Okey, kereta belum basuh, baru mendarat. Nanti dah basuh, dah polish, memang berkilat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni. Tak silap saya ni, kalau dia bukan buat-buat, yang ini kalau spek import, memang dia pakai 4matic, 4 tayar bergerak. Okey, ya itu kena check kepastian ke tidak. Kalau dah ada 4matic, memang sangat untung lah. Okey, kalau tak, memang C200 ni bukan 4matic lah. Dia rear wheel drive. Alright tuan-tuan, untuk kereta AMG Line, bukan Avantgarde, bukan spek biasa ni, spek paling tinggi. Yang ini Harid nak menjual dengan harga RM70,800 sahaja. Nombor plate kita jalan sekali. Saya dah boleh bayangkan dah kereta AMG Line ni kalau dah basuh, dia punya handsome macam mana. Dengan rim 5 batang dia tuan-tuan, dengan boleh nampak kaliper terkeluar, dengan disc brake yang cantik lagi. Memang siapa yang memiliki kereta ni, dia memang handsome, betul-betul handsome tuan-tuan. Kita tengok sikit bahagian dalaman dia tuan-tuan. Okay, mileage baru 86,000 sahaja. Interior dalam color hitam tuan-tuan, all black all black dengan seat bucket ni tuan-tuan. Memang melekat. Kereta ni memang laju. Sebab tu dia bagi seat bucket supaya tuan tak ke kiri ke kanan masa corner. Okey, tuan-tuan boleh lihat, memang sangat cantik. Semua saya boleh cakap kereta ni tip top lah. Kereta kita dah ready puspakom. Sebab tu kita buka dia punya tinted. Tuan-tuan datang dari... cantik tuan-tuan tuan-tuan datang dari jauh tu, tak perlu nak bazir masa, nak tunggu puspakom. Kita dah readykan puspakom untuk tuan-tuan. Memang cantik. Ada satu unit saja AMG Line. Mana yang tengah mencari W205, ini W205 bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Dia punya bentuk pun dah macam C43. C43 mahal lagi tuan-tuan, 100,000 lebih. AMG Line ni memang seakan-akan C43. Memang sangat cantik tuan-tuan. Nombor plate pun 6464. Memang sangat cantik tuan-tuan. Okay tuan-tuan, kalau dah berkenan terus WhatsApp nombor tertera. Kena cepat tuan-tuan. Semalam Mercedes Coupe orang tanya-tanya pun dah sold. Terima kasih mana yang lock dari jauh. Okay, apa-apa kontak Harid. Assalamualaikum.